berita baik untuk peminat-peminat chalet, homestay, rumah sewa, homestay, macam-macam lah lagi. Okey, hari ni kita kedatangan stok 17 unit prefab kontena untuk orang-orang Sabah. Jom kita tengok masuk dalam. Okey, kamu boleh tengok stok kita sudah habis. So kita datangkan stok yang baru untuk warga-warga Sabah, warga-warga Malaysia. Kita susun elok-elok barang-barang yang mana mau pasang cepat. Boleh tengok, kamu tengok lagi depan tu. Itu kontena kami tengah loading untuk susun barang. Kamu boleh tengok. Mari. Okey. Kamu boleh tengok ketebalan dia macam mana. Prefab kontena daripada Asia Aidar Sdn Bhd. Pembekal prefab nombor 1 di Malaysia. Kamu boleh tengok. Full padat bahagian dalam. Kasih dekat sikit. Full padat bahagian dalam. Angin langsung pun tiada. So dari sampai ujung ni semua full padat. Kita pakai styrofoam. Kamu sudah tengok panel dia full padat bahagian dalam. Itulah kami bilang dia tidak panas, tidak berbahang, soundproof. Lagi satu dia anti anai-anai. Okay, ini kalau terbakar ambil masa dalam 2 jam untuk dia terhakis semua. Inilah kita namakan sandwich panel. Kita bukan pakai rokul. Rokul sangat berbahaya untuk kesihatan. So kita bagi alternatif yang terbaru untuk rakyat Malaysia, lagi sesuai, lagi cun, lagi padu, lagi terbaik. Kesihatan terjaga. Okay, untuk frame kita susun secara bagus-bagus. Manakala ini untuk jejari dia, ini untuk frame galvanized steel, kita susun elok-elok, kita simpan bagus-bagus. Untuk peminat-peminat rumah chalet, rumah homestay, asrama dan macam-macam lah lagi. Okay, manakala untuk kita punya lantai kita gunakan okay, kamu boleh tengok ketebalan dia. Ini kalau angkat mau 5 orang memang berat. Kalis api, kalis air. Ini memang cun-cun kita bagi barang yang berkualiti. Kita adalah salah satu pembekal prefab nombor 1 di Malaysia. Kenapa harga kami 23,800? Kenapa harga kami 27,800? Disebabkan barang-barang yang berkualiti kita import, kita bagi untuk rakyat-rakyat Malaysia dengan kepercayaan yang terbaik. Kita juga telah dapat sijil ISO 9110 dan juga kita ada sijil IBS. Kita juga telah mendapat award Predicated Manufacture Building tahun 2025. InsyaAllah tahun ni kita akan dapat lagi award dia. Okey, manakala untuk pintu dia, inilah pintu kita pakai, pintu kalis api. Kalau terbakar dia tiada masalah, masih kukuh, masih tahan lama. Cuma dia punya cat saja yang hilang. Manakala untuk pintu tandas kita bagi pintu B folding. Kita bukan bagi yang barang yang tidak berkualiti, pakai 1x2, 1 tahun, 2 tahun terus rosak. So ini kita akan bagi sekali waranti lah, termasuk derma dan carat. Okay, jadi apa yang kamu tengok ni, barang kita sampai satu persatu. Semua ni kamu boleh tengok satu-satu frame sana sini. Dia punya panel, dia punya pintu, dia punya tingkap. So untuk barang ni kita bukan buat sebiji di sini. So kita bukan buat rumah kontena tu di sini. So kita akan bawa barang ni, semua ni barang ni kita akan masuk dalam lori 3 tan untuk masuk di kawasan-kawasan seperti pedalaman, kampung bagi memudahkan klien untuk memiliki prefab kontena daripada Asia Aidar Sdn Bhd. Okey, dari barang yang telah lagi tadi dia akan jadi seperti begini. Wah, kau nampak cantik kan? Satu unit ni bersaikan 10x20 bersamaan dengan 200 square feet. Kita siap sekali free pengantaran, free pemasangan, kita siap bagi free wiring. Pokoknya banyak free lah. Kalau kamu datang lagi pada hari ini, pada tanggal 7 ni sama esok, kita ada buat pameran prefab house secara besar-besaran di 2 lokasi, iaitu di Jalan Desa Minang di Indut Gombak dan juga di Lok Kawi Point Jalan Papar Lama, iaitu di Kinarut. Kamu boleh datang, kita sediakan makanan. Okey, banyak klien datang untuk tengok-tengok prefab, survey pun tiada masalah. Kamu boleh tengok, makan di sini. Klien datang, beli pun tidak apa-apa. Kamu boleh tengok. Klien setiap hari, setiap masa semua datang untuk memiliki prefab kontena. Kena lagi. Bulan ni bulan puasa, bulan depan sudah mau raya. Jangan tunggu lama-lama. Grab sekarang.